Kita nak pergi Terengganu. Sekarang kita bersama Kak Ai. Kita ada artis jemputan hari ni. Artis jemputan. Yang kita teringat sangat orang kata Ya. sebutan di sini. So sekarang kami berada di Terengganu, Bandar Hiliran untuk cuba diorang punya nasi dagang atas tu. Ramai sangat orang cakap sedap ni. So Kan? kita kenalah cuba. Kata kalau datang Terengganu, wajib try. Wajib try. So kita nak try dia punya apa dulu Kak Ai? Woh bom. Okey, woh bom. Sorry kalau tersalah sebut tapi woh bom. Dalam dia ada apa Kak? Dalam dia kita nak tengok. Tapi boleh tahan. Kari. Wah, dia macam dia bagi dia kata sambal ikan tau. Tapi macam dia macam ikan lah dalam dia ni. Dia macam fluid dia. Okey, kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey. Rasa dia macam ni. Kalau kita tengok macam kalau kita pernah makan pau goreng macam tu kan, biasa dalam dia pau goreng tu biasanya dia sambal merah tu. Yang ni dia macam serunding ikan tau dalam dia ni. Oh, Dan agak manis sikit macam dia punya serunding ikan dia tu. manis. Agak manis sikit. Tapi okey, sedap. Setelah lama saya ingatkan teh peng di Terengganu ni. Ni memang sedap. This is one of my favorite kalau datang Terengganu. Tapi dia manis lah. Ya, betul. Dia betul manis. Memang Yang ni dekat. pula kat ada kopi peng. Kopi peng. Kopi peng. Kopi peng. Okey, manis tapi memang pekat, ikat dan sedap. Bagi peminat kopi boleh cuba. Cuma mungkin boleh minta kita minta kurang manis. Boleh ke? Boleh. Oh, tengok nasi dia lerai-lerai, cantik. Bismillah. Okey, kita nak try rasa I daging. miss this so much. Fun fact, first time saya makan nasi dagang memang dekat nasi dagang atas tu. So ni memang my favourite lah. Saya makan kat sini je, saya makan tempat lain. Okey, kita try daging dia. Ui, daging dia lembut betul. Lembut betul. Kita rasa kuah dia sikit. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sedap. Rempah dia cukup. Nasi dia berlemak. Betul-betul. Patutlah orang Terengganu suka makan nasi dagang. Betul. Even walaupun dia macam famous kat KL, tapi ramai tahu orang Terengganu datang sini juga. Kan? Macam betul. biasanya kalau nak tahu makanan tu sedap, orang lokal dia pun kena datang juga. Betul.